Dalam tangan saya ini ialah gold bar 250 gram emas yang bernilai sekitar lebih RM170,000. Pada tahun 2023, nilai emas ini hanyalah sekitar RM83,250. Jika anda simpan emas ini selama 3 tahun, anda sudah ada keuntungan sekitar RM86,750. Adakah simpanan RM170,000 anda di ASB, KWSB atau tabung haji dapat memberikan pulangan yang sama? Dan adakah nilai duit RM170,000 anda masih kekal nilai seperti 3 tahun lepas? Harga minyak, beras, telur dan barangan asas lain sudah banyak berubah sejak 3 tahun lepas. Jadi, adakah anda mengharapkan simpanan RM170,000 itu masih boleh membeli item yang sama untuk 10 tahun akan datang? Sebab itu, emas merupakan simpanan jangka panjang yang terbaik kerana nilainya naik setiap tahun. Cukup dengan sejarah kenaikan harga emas 20 tahun lepas membuktikan fakta ini. Bagi penyimpan tegar ASB, tabung haji dan KWSB, anda boleh alihkan sebahagian dari simpanan hari tua anda dalam bentuk emas bersama Public Gold. Emas 999 memberikan keuntungan yang lebih tinggi dengan kadar spread 6 hingga 9% sahaja. Bagi yang nak mula menyimpan emas bersama di Public Gold, anda boleh klik link di bio saya untuk daftar secara percuma atau hubungi saya, insya-Allah saya akan bantu guide sebaiknya.